Boleh ke tak bayar nafkah sebab isteri tu nusyus? Soalan ni kita kena tahu nafkah apa yang dimaksudkan. Kalau nafkah anak, tak kisahlah isteri nusyus ke tak. Nafkah anak ayah tetap kena bayar. Tak ada kena-mengena dengan nusyus isteri. Tapi sekiranya soalan ni adalah berkaitan boleh ke tak nak bayar nafkah isteri sebab isteri yang nusyus, maka jawapannya ialah bolehlah. Isteri nusyus akan menggugurkan hak dia untuk mendapat nafkah isteri. Sebab nafkah isteri ni dibayar sebab dia adalah menunaikan tanggungjawab daripada suami. Tapi bila dia nusyus, dia derhaka. Buat apa suami dia bayar? Tetapi nusyus ini siapa yang jatuhkan? So perintah nusyus hanya boleh dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Bukan bila gaduh suami cakap, okey awak nusyus, saya tak nak bayar nafkah awak, saya tak nak bayar nafkah tempat tinggal. Tak boleh macam tu. Sebab yang menjatuhkan hukum nusyus itu adalah mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah ni dia bukan akan cakap okey isteri jatuh nusyus, dia akan letak tempoh nusyus. Takkanlah waktu ada anak pertama nusyus, anak kedua nusyus, anak ketiga nusyus. Dia mesti ada tempoh dia bila yang berlaku pergaduhan tu. Bila yang isteri keluar rumah tanpa izin, jumpa lelaki lain ataupun ada hubungan dengan lelaki lain. So, jawapan saya, sekiranya mahkamah telah sabitkan isteri anda nusyus pada satu tempoh, maka tempoh tersebut suami adalah gugurkan haknya untuk membayar nafkah kepada isteri.